Dah bagi betis nak apa? Lebih 23,000 pula tu. Walau weh. Jom tengok video ni sampai habis. Wakil syarikat, tahu apa kesalahan ni? You ada simpan minyak botol kan? Satu botol tengok, mana buka? Nombor dulu. Mana you punya permit ni? Tengok. Banyak betul minyak ni. Salah faham. Bukan salah faham. Dia kalau sikit salah faham. Kalau banyak bukan salah faham. Sebab you melibatkan barang kawalan jadual. Kita tahu kena ada permit. Kita tahu berapa had kita menyimpan. Berapa you mohon. Berapa yang diluluskan. Jangan lebih kota yang diluluskan. 1,000 je. Jadi kena ikut yang ni. Ni 1,000 kg. Sekarang ni 24,740 kg. Lebih 23,000. Itu banyak sangat. Kita ambil tindakan. Oh, mana timbang? Ada verifikasi, ada tentu sahkan. Ni you guna untuk timbangan. Tak ada stiker. Wah, salah ni. Salah lagi. Ni ada dua salah dah ni. Kita cek. Yang ni salah Yang ni timbang, tak ada sijil, stiker, tak ada. Kita salah ambil tindakan ini. Nanti kata 50 gram, tiba-tiba 40 gram jadi. Kau janganlah menipu lagi. Sebab kita tak sesahkan. Betul tak, Man? Betul tak saya cakap ni? Ke salah? Betul. Betul. Mana buku stok dia? Ada ke tak ada? Kalau tak ada lagi salah. Minyak expired date 24/2 2006. Dah expired. Apa maksud dia? Separah. Dah expired ni. Jangan takut. Kalau tak kita kena cas lagi ni. Jual barang expired panggil kesihatan. Banyak expired. You simpan banyak-banyak tak habis. Oh, ni tempat simpanan dia. Yang antara minyak yang kita akan sita. Permit menyimpan 1,000 kg. Kita jumpa hari ni 24,740 kg. Jadi lebih kurang 23,740. Yang ni lebih ni kita akan sita. Kita akan ambil tindakan. Dia tahu yang salah? Tahu kan? You mesti tahu. You cara kita kontrol. Ada berapa salah tadi saya cakap? Satu, minyak overstock. Lebih daripada permit 23,740. Yang lebih daripada permit salah, kita akan sita. Yang kedua, timbang. Timbang pun tak ada ditisahkan. Kita akan ambil tindakan. Yang ketiga, stok. Stok tak disekara dengan baik, dengan betul. Jadi kita akan ambil tindakan. Ini antara yang kita jumpa hari ini, yang kita akan ambil tindakan. Faham?